Anda boleh melihat senarai subscribers anda yang telah mendaftar ke dalam kempen autoresponder yang dibina menerusi menu subscribers. Di bawah menu subscribers ini terdapat beberapa menu yang lain iaitu seperti subscribers overview, seperti ini, manage subscribers, import subscribers. Kiranya anda memiliki subscribers daripada sistem autoresponder yang lain, maka anda boleh import ke dalam Traffic Wave. Walau bagaimanapun, setiap list yang diimport, mereka perlu melakukan pengesahan terhadap data yang dimasukkan. Seterusnya, subscription method ini adalah konsep pendaftaran yang ingin anda gunakan bagi membina list anda. Jadi, terdapat dua pilihan seperti yang saya terangkan sebelum ini, menggunakan fungsi capture pages ataupun menggunakan capture forms yang disediakan. Delete subscriber ini adalah fungsi untuk anda menghapuskan data subscribers anda daripada kempen autoresponder. Kadang-kala subscribers tidak tahu bagaimana untuk mengeluarkan diri mereka daripada kempen pemasaran yang telah mereka sertai. Jadi dengan menggunakan fungsi delete subscriber ini, anda boleh menghapuskan data mereka daripada kempen autoresponder anda. Compare ataupun remove duplicates. Fungsi compare ataupun remove campaign duplicates ini dapat memudahkan anda untuk menghapuskan mana-mana data yang sama yang berada di dalam kempen-kempen autoresponder anda. Jadi dengan menggunakan fungsi yang disediakan ini, anda boleh melihat adakah seseorang prospek tersebut mempunyai beberapa subscription di dalam kempen autoresponder anda. Seterusnya, fungsi campaign chaining. Fungsi campaign chaining ini adalah sistem yang membolehkan anda untuk memindahkan data seorang prospek daripada satu kempen kepada kempen yang lain. Sebagai contoh, seperti yang saya terangkan pada video sebelum ini, sekiranya anda mempunyai dua kempen yang berbeza, katakan satu kempen untuk prospek produk A dan satu lagi kempen untuk pembeli produk A. Jadi apabila seseorang prospek itu menjadi pembeli bagi produk A tersebut, maka anda perlulah mengeluarkan data beliau daripada kempen prospek produk A dan kemudian pindahkan data tersebut ke dalam kempen pembeli produk A. Ini adalah kerana jika anda tidak memindahkan data tersebut, maka si pembeli akan terus-menerus menerima email promosi anda untuk membeli produk A. Jadi memandangkan dia sudah menjadi pembeli, tidak perlu lagi untuk anda follow up untuk menarik minat beliau membeli produk yang telah beliau miliki. Jadi dengan itu, tamat tutorial bagi penggunaan sistem autoresponder Traffic Wave.